Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nursyazat Azwa binti Rizwan dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia serta bagaimana ia memberi implikasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Secara umumnya, pendidikan di Malaysia kini tidak lagi hanya berfokus kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut menekankan pembangunan insan secara holistik. Ini bermaksud murid bukan sahaja perlu cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga mempunyai nilai murni, sasiah yang baik serta kemahiran untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan yang sangat penting. Guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing, fasilitator dan juga role model kepada murid. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mengajar dengan penuh komitmen, keikhlasan dan sentiasa berusaha memahami keperluan murid. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan objek pembelajaran digital telah menjadi satu keperluan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Hal ini kerana teknologi mampu membantu guru menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan juga berkesan. Baiklah, seperti yang kita tahu, penggunaan objek pembelajaran digital memainkan peranan yang sangat penting dalam merangsang minat dan juga penlibatan murid dalam pembelajaran. Objek pembelajaran digital merujuk kepada bahan seperti video interaktif, kuis online, infografik, animasi, modul digital dan juga simulasi yang digunakan dalam proses pengajaran. Melalui penggunaan bahan digital ini, murid dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas kerana mereka bukan sahaja mendengar penerangan guru, tetapi juga melihat visual dan berinteraksi dengan kandungan tersebut. Sebenarnya ini sangat membantu terutamanya bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual dan juga kinestetik. Selain itu, objek pembelajaran digital juga membolehkan pembelajaran berlaku secara lebih fleksibel. Murid boleh mengakses bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan mengulang semula pembelajaran mengikut keperluan mereka. Ini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kefahaman dan juga penguasaan mereka terhadap sesuatu topik. Bagi guru pula, penguasaan teknologi digital adalah sangat penting. Guru perlu tahu cara menghasilkan bahan digital yang menarik dan juga sesuai dengan tahap murid. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan video interaktif yang diselitkan dengan soalan bagi menguji kefahaman murid secara langsung. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan objek pembelajaran digital bukan sahaja memudahkan proses pengajaran, tetapi juga menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan juga bermakna. Bagi aspirasi pendidikan Malaysia pula adalah untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani. Murid yang dihasilkan bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai nilai moral yang tinggi serta mampu berfikir secara kritis dan juga kreatif. Hala tuju pendidikan pula memberi penekanan kepada peranan guru sebagai ejen utama dalam mencapai aspirasi ini. Guru perlu menjadi contoh kepada murid dari segi sikap, nilai dan juga cara berfikir. Dalam masa yang sama, guru juga perlu mengaplikasikan pendekatan pengajaran yang inovatif dan juga selaras dengan perkembangan semasa. Sebagai contoh, dalam pendidikan abad ke-21, murid digalakkan untuk belajar secara kolaboratif, menyelesaikan masalah dan juga berfikir secara
secara kritis. Oleh itu, guru perlu menyediakan aktiviti yang dapat merangsang kemahiran tersebut, termasuklah melalui penggunaan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahawa aspirasi pendidikan Malaysia tidak dapat dicapai tanpa peranan guru yang berkualiti dan juga berjiwa pendidik. Baiklah, seterusnya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memberi implikasi yang besar terhadap peranan guru. Guru berjiwa pendidik perlu sentiasa bersedia untuk berubah dan juga menyesuaikan diri dengan keperluan semasa. Antaranya adalah guru perlu menguasai kemahiran teknologi digital agar dapat menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga menarik. Selain itu, guru juga perlu memastikan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran, bukan hanya mendengar secara pasif. Guru juga perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme diri, sama ada melalui kursus, latihan ataupun pembelajaran kendiri. Ini penting supaya guru sentiasa relevan dengan perubahan dalam sistem pendidikan. Dari segi pembentukan nilai, guru berjiwa pendidik perlu membimbing murid supaya mempunyai akhlak yang baik, disiplin dan juga rasa bertanggungjawab. Sebagai contoh, guru boleh menerapkan nilai kerjasama dan hormat menghormati melalui aktiviti berkumpulan. Oleh itu, jelaslah bahawa guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan aspirasi pendidikan Malaysia. Terdapat pelbagai jenis objek pembelajaran digital yang boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran. Antaranya ialah video interaktif, infografik, kuis online, modul digital dan juga simulasi. Video interaktif membolehkan murid belajar melalui visual dan juga audio serta menjawab soalan yang disediakan dalam video tersebut. Infografik pula dapat membantu murid memahami maklumat yang kompleks dengan lebih mudah melalui gambar dan juga grafik. Kuis online seperti Kahoot ataupun Quizizz boleh meningkatkan motivasi murid kerana elemen permainan yang sangat menyeronokkan. Modul digital pula membolehkan murid belajar secara kendiri dan juga mengikut pace masing-masing. Simulasi ataupun roleplay digital pula memberikan peluang kepada murid untuk mengalami situasi pembelajaran secara praktikal tanpa risiko sebenar. Contohnya simulasi eksperimen sains ataupun situasi kehidupan yang sebenar. Baiklah, penggunaan objek pembelajaran digital memberikan banyak manfaat kepada murid dan juga guru. Bagi murid, ia membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih mudah dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Murid juga menjadi lebih aktif dan juga berminat untuk belajar. Selain itu, murid dapat membina kemahiran abad ke-21 seperti berfikir secara kritis, kreatif dan juga dapat bekerjasama dengan rakan-rakan. Ini sangat penting untuk menghadapi cabaran yang akan mereka hadapi pada masa hadapan. Bagi guru pula, penggunaan teknologi digital dapat membantu mereka menjadi lebih kreatif dan juga inovatif dalam pengajaran. Guru juga dapat menilai prestasi murid dengan lebih cepat dan juga tepat melalui data daripada aktiviti digital. Kesimpulannya, penggunaan objek pembelajaran digital memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan juga pembelajaran. Ia juga selaras dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia yang menekankan pembentukan guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merupakan ejen perubahan yang membimbing murid menjadi individu yang cemerlang dari segi
akademik dan juga sasiah diri. Dengan penguasaan teknologi digital dan pendekatan pengajaran yang inovatif, guru dapat memastikan pembelajaran lebih bermakna dan juga berkesan. Oleh itu, semua pihak, khususnya guru, perlu bersedia untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan bagi melahirkan generasi yang berkualiti pada masa akan datang.